Bismillah, Alhamdulillah kita berada di satu tempat yang namanya Hamraul Asad, iaitu peristiwa selepas Uhud. Apa peristiwa selepas Uhud? Kita akan bersama dengan Saudara Syekh Abu Anas untuk menerangkan peristiwa Hamraul Asad yang berlaku pada tahun ke-3 Hijrah. Hamraul Asad. Hamraul Asad peristiwa besok kita akan ziarah ke Uhud. Selepas peperangan Uhud, sebelum ni kita kata menang kalah. Uhud ada dua pusingan. Pertama menang, yang keduanya ada orang kata kalah. Tapi lontaran daripada Anas bin Abdul Basit. Anas bin Abdul Basit kenal lah. Abu Anas tu lah, anak kepada Anas tu anak bapaknya Basit. Anas kata, sembang-sembang tahun lepas lah, kalau kalah kenapa lari? Sebab kita ingat tak, waktu Badar tu, tempat kita nak pergi ni, mereka kata kita akan lawan sampai menang dan kita akan mabuk-mabuk dan juga kita akan raihkan kemenangan di Badar. Itu tanda orang menang. Tapi kalah lah. Tapi bila Uhud dah menang round kedua tu, dia tak berpesta di Uhud. Sedangkan sahabat-sahabat ramai dah syahid. Tapi mereka terus tinggalkan Uhud. Dan Nabi pun tinggal bersama sahabat dan berehat di Masjid Al-Mustarah, yang mungkin kita akan pergi, ataupun Masjid Bani Harisah, nama tempat tu. Dan Nabi menerima wahyu pada malam tersebut. Kemudian Nabi SAW, Allah arahkan untuk bergerak daripada Masjid Mustarah ataupun Masjid Bani Harisah ke sini. Arahannya hanya yang boleh pergi adalah orang yang terlibat dengan Uhud. Ingat, daripada 1000, kemudian buat U-turn 300 hingga 700, dan lepas Nabi sorting, Nabi buat saringan, berapa orang saja. Baki itulah yang masih hidup. Nabi kata, walaupun dalam keadaan Abu Talhah, orang paling, Nabi kata, dalam sejarah menyebut, orang yang paling teruk cederanya adalah Talhah bin Ubaidillah. Kalau dalam pemain lawan bola ni ada man of the match. Man of the match untuk Uhud adalah Talhah bin Ubaidillah. Kata Nabi SAW, kalau kamu nak melihat orang yang sepatutnya syahid tapi masih berjalan atau ke bumi ni, lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Tanyalah mana-mana sahabat, mereka kata seluruh Uhud tu adalah milik Talhah bin Ubaidillah. Dalam kesakitan Talhah cedera parah tu, jari dah putus, Talhah juga sampai ke sini. Itulah Hamraul Asad, dan sampai ke sini silakan. Tak boleh nak cerita, tak boleh. Kita tak boleh nak cerita. Baik, alhamdulillah kita lokasi kita ni dalam perjalanan ke Badar. Tapi oleh kerana ada kaitan dengan tempat sirah, kita singgah sekejap. Sangat lebar kata ni, lawak Madinah ke Badar, kata Badar. Tadi dalam peperangan Uhud, 70 orang sahabat mati syahid. Yang luka berapa ramai? Ramai sekali luka. Nabi sendiri patah gigi, berdarah muka. Topi besi dia terlekat kepala. Maka Nabi SAW pada petang itu, setelah berlakunya peperangan, Abu Sufyan undur nak balik lah, sebab dia kata dia menang. Cuma kata orang, hikmah Allah SWT, bila datang, Nabi pun fikir malam tu. Beberapa orang sahabat likur rumah Nabi, takut tentera Quraisy masuk balik. Jadi Nabi fikir, dia kata dia orang ni ada kekuatan. Kita bimbang nanti takut dia serang balik Madinah. Abu Sufyan duduk di sini, dia fikir juga, kita dah menang. Maknanya kita ni kalau nak ambil, kata orang nak ambil buah dah. Kalau kita lanyak Madinah hari tu habis. Dia tengah duk fikir, besok kita U-turn balik ke Madinah. Nabi berfikir juga malam tu, kita kena keluar daripada Madinah, tunjukkan kekuatan kita. Alhamdulillah pagi esok Nabi SAW bersabda kepada sahabat, aku nak pergi kejar Abu Sufyan. Siapa-siapa yang ikut peperangan Uhud semalam, dipersilakan keluar. Yang tak ikut, tak boleh. Kecuali seorang sahabat nama Jabir bin Abdullah, sebab dia pergi perang kerana ayah dia paksa, mu jangan pergi, mu kena tunggu adik-adik perempuannya ramai, takut dia apa-apa kena oleh musuh. Ayah dia pergi mati syahid di Uhud. Jadi dia seorang yang orang yang tak pergi Uhud malam yang dibenarkan ikut ke sini. Kita boleh bayangkanlah dengan Nabi sendiri luka, sahabat-sahabat luka, kata orang jalan tarik kaki, sakit. Tapi bila dengar Nabi beri arahan, ketua Aus, ketua Khazraj, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, semua bangkit. Hayah, kita pergi. Walaupun dalam keadaan kesakitan. Bila Nabi jumpa dengan seorang nama Ma'bad ni dia masuk Islam senyap-senyap.
Nabi kata mau pergi siasat. Abu Sufyan duduk kat mana? Mereka ni mungkin buat persiapan nak masuk ke tidak. Dan bila dia pergi, dia pun cakap Abu Sufyan, engkau nak pergi mana Abu Sufyan? Aku nak pergi Madinah semula. Sebab Abu Sufyan duduk depan ni lah, tak jauh daripada sini. Kita nak pergi Madinah semula sebab kita dah menang semalam. Patut silap langkah kenapa kita tinggalkan. Patut kita masuk terus, lanyak. Kita hari ni dah settle. Oi, jangan. Ini perang sarah tu tinggi. Jangan pergi. Semalam aku dengar Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, Muhammad setelah kumpul balik sahabat-sahabat dia yang tak sakit di Uhud, mereka ini bersedia untuk lawan kamu. Masuk kau kena. Jadi Abu Sufyan mula goyah. Betul juga ni. Apa yang kita fikir semalam tu betul juga. Jadi akhir sekali Abu Sufyan mengambil keputusan terus ke Rauhah yang kita nak pergi ni. Sebab Rauhah ni, nama Rauhah tu nama tempat rehat. Macam R&R lah sama kita sekarang. Dia pergi sana, mak abang membalik sini bagi tahu kepada Nabi, sallallahu Nabi sampai di Hamra'ul Asad ini, menceritakan kepada para sahabat, kita akan duduk sini 3 hari, tunggu tengok keadaan, kalau betul-betul stabil dia orang balik, baru kita balik ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi itulah cerita ringkas. Mungkin ramai yang belum sampai sini, nama dia Hamra'ul Asad. Dengar pun tak lagi. Dah. Tapi dia kaitan dengan Uhud tu rapat. Sebab selepas Uhud. Sebab itulah timbul soalan, Uhud menang ke kalah? Jawabnya, menang kalah. Kalah dalam menang. Kalah dalam menang. Kalau kata kalah terus, Nabi tak boleh bangkit dah nak bagi serang balik sini. Betul. Kalau kata menang, 70 orang syahid, bukan kecil. Nabi sendiri berdarah muka dia. Cerita Nabi berdarah ni kita tunggu atas Bukit Uhud esok. Jangan habis di sini kita punya modal. Jadi itulah ringkas kita. Cerita. Ada wahyu turun sini. Ada lagi. Ayat wahyu turun. Baik, kita seruah kepada Umar. Dan terakhir, nak pergi gitu. Wahyu yang turun untuk peristiwa Hamra'ul Asad, buka surah Ali Imran ayat 172, 173. Allah Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. Allah bagi tahu bukan jarh tetapi qarh, iaitu cedera yang sangat-sangat menyakitkan. Dan untuk hari tersebut, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bila kita kena uji, kita sebut apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu yang keluar daripada mulut Nabi dan para sahabat ketika peristiwa ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi